أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. Ya Allah, ya Tuhan kami, terangkanlah atau tenangkanlah keadaan hati kami dan permudahkanlah urusan kerja kami dan bukakanlah simpulan dari lidah kami, yakni lancarkanlah perkataan kami supaya dia faham apa yang ingin kami katakan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kun aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban wa lam takun khamisan fatahlik. Jadilah kamu orang yang alim ataupun orang yang belajar ataupun orang yang mendengar ataupun orang yang suka, tetapi jangan kamu jadi golongan yang kelima. Pada hadis yang lain Nabi juga bersabda, golongan yang kelima itu ialah golongan yang tidak mencintai ilmu dan ahlinya. Fatahlik, binasalah kamu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, yakni bersusah payah untuk menuntut ilmu, Allah akan mempermudahkanlah jalan baginya menuju syurga. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ilmu imamul amal wal amalu tabi'uhu. Ilmu itu imam kepada amal dan amal itu hanya mengikutinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya kasihi lagi saya hormati pada seluruh ahli jatuhan kuasa surau ini, ibu-ibu, ibu tak ada, ayah-ayah, abang-abang, adik-adik, anak-anak yang saya kasihi sekalian, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bertemu pada sesi kali ini. Saya pun tidak menjangkakan bahawa saya akan berkuliah di sekitar Putrajaya. Jarang dah, lama dah, selalu belah-belah Selangor lah. Kalau KL pun KL sebelah Selangor. My name is Johani, but don't call me Hani. Just only one can call me Hani, she's my wife. Nama saya Johani. Tuan-tuan nak panggil apa panggil lah. Tapi biasa orang panggil saya Ustaz Jo lah. Orang panggil Ustaz Jo. Kalau tuan-tuan dengar saya tinggal kat mana, mungkin tuan-tuan boleh terkejut kot. Saya duduk hujung betul-betul nak sampai ke Pahang, Batu Sebelah Gombak. Batu Sebelah Gombak ni jalan lama. Jalan lama, satu batu lagi tak ada rumah dah. Jadi kalau ikut saya punya alamat tu 336 Batu 11 Gombak, Jalan Pahang Lama, 53100 Gombak, Kuala Lumpur. 3 negeri ada. Pahang pun ia sebut. Lepas itu sebut juga Gombak, Selangor, sebut juga KL. Gitulah. Namun alhamdulillah saya menggantikan Ustaz Nazri yang bagi tahu saya tadi. Kebetulan saya berada di sekitar Shah Alam, ada urusan di Shah Alam, kemudian balik jenguk mak di Taman Medan. Jadi daripada Taman Medan lah saya mai ke sini. Jadi Taman Medan ke sini taklah berapa jauh sangat. Tapi pasal WIS ni masalah. Berpusing-pusing. Nah, maka tuan-tuan yang saya kasihi sekalian, begitulah juga kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang ingin mencari jalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pilihlah jalan jauh ke jalan dekat. Nah, ada jalan dekat tapi pusing-pusing. Ada jalan jauh tapi jalannya lurus. Nah, jalan jauh tapi jalannya lurus.
Ada jalan dekat tapi pusing-pusing. Nah, ada jalan yang dekat tapi tak sampai. Tak sampai-sampai. Jadi begitulah keadaannya. Jadi malam ini saya lebih nak bawa satu tajuk bersempena lagi dengan keadaan bulan Muharram ini, iaitu hijrah. Maka tuan-tuan yang saya kasih sekalian, namun saya nak bawa kepada tajuk hijrah hati. Kerana inilah pada keadaan hijrah, yang mana pada perkataan hijrah itu sendiri dari sudut lughah sudah memberi makna. Yang pertamanya memberi makna berubah. Hijrah itu sendiri, nah, daripada perkataan hajarah itu ubah. Juga memberi makna hajarah itu ialah meninggal, iaitu tinggal. Nah, tinggal. Dan hajarah itu juga memberi makna kepada mengubah sesuatu yang buruk kepada yang baik. Maka kerana itulah peristiwa yang berlaku kepada baginda Nabi SAW dan para sahabat daripada kota Mekah ke kota Madinah, disebut peristiwa itu ialah peristiwa hijrah. Tidak disebut peristiwa itu dengan nama yang lain, seperti mana yang kita faham hijrah itu berpindah. Nah, pindah. Namun dalam bahasa Arab, pindah juga ada perkataannya, iaitu intiqal, pindah. Nah, berubah. Tapi yang berubah, yang pindah ini pindah daripada sesuatu kepada sesuatu, satu tempat kepada satu tempat. Nah, itu dipanggil intiqal, ataupun daripada satu keadaan kepada satu keadaan, itu dipanggil intiqal. Tuan-tuan pernah dengar perkataan intiqal? Dalam sembahyang ada. Kalau kita belajar lah, dalam sembahyang ada dua takbir, dua jenis takbir. Satu namanya takbiratul ihram, satu lagi namanya takbir intiqal. Nah, bila dah jamak banyak, ada yang menyebut intiqalat. Nah, takbir intiqalat. Jadi tuan-tuan yang saya kasih sekian, takbir apa itu? Takbir berpindah-pindah rukun. Maka takbiratul ihram itu rukun. Di mana yang disebut takbiratul ihram? Rukun qauli, sebut tu Allahu Akbar, bukan hak yang angkat tangan tu. Yang angkat tangan tu sunat. Nah, yang ni yang kena sebut. Jangan sampai hilang separuh. Allah hilang. Nah, duk niat, duk lintahkan niat, kemudian bar saja. Jadi tuan-tuan yang saya kasih sekalian, maka dikatakan satu lagi takbir intiqal. Takbir intiqal hukumnya sunat, iaitu pada keadaan berdiri tegak, daripada selepas baca Al-Fatihah, lepas baca surah, maka kita rukuk, maka takbir intiqal, Allahu Akbar, lafaz di mulut, sunat. Kemudian daripada i'tidal ke sujud, ada lagi takbir intiqal, sunat. Maka itu namanya intiqal, pindah. Nah, berpindah-pindah. Namun pada peristiwa yang berlaku atas Nabi, dia tak sebut intiqal. Bermakna bila disebut hijrah, maknanya lebih luas daripada pindah daripada satu tempat kepada satu tempat. Oleh kerana itulah, ketika mana baginda Nabi SAW, ketika mana peristiwa Fathul Makkah, saja nak tanya, peristiwa Fathul Makkah berlaku pada tahun berapa hijrah? Nasib baik ada tahun. Mana ada tahun, senang kira tak? Berapa tahun hijrah berlakunya peristiwa Fathul Makkah? Maka yang masyhur menyatakan bahawa peristiwa ini berlaku pada tahun 8 hijrah. Mudah dah kira sebab dah ada tahun. Maknanya satu dah ada nama tahun. Nah, tahun itu dinamakan tahun hijriyah, iaitu takwim pada kalender kita ni panggil tahun hijriyah. Maka bila nama tahunnya sudah ada, maka ditentukanlah bilangan saja. Nah, bilangan, cukup bilangan setahun, maka setahunlah. Ubah, kita tengoklah bilangan. Maka satu hijrah ditetapkan pada bila? Satu hijrah. Bila satu hijrah?
para sahabat menetapkan satu hijrah tu bila? Iaitu pada peristiwa hijrah lah. Pada peristiwa hijrah berlakunya peristiwa hijrah pada tahun itu, maka tahun itulah disebut satu hijrah. Nah, maka bila dah ada kalender ini ataupun kalender ni cukuplah sifat dia ada hari, ada bulan, ada tahun. Nah, namun nak ceritakan pula pada berkenaan dengan nama bulan tu mana datang, nama hari mana datang, maka itu cerita yang agak panjang. Saya nak cerita lebih kepada hijrah. Nak sebut hijrah bagi hati. Jadi tuan-tuan yang saya kasihi sekalian, oleh itu bila Nabi ditanya ada lagi tak hijrah selepas pembukaan kota Mekah ini, maka Nabi kata apa? La hijratan ba'dal fath illa al-jihad wan niyyah. Tak ada lagi dah hijrah. Maksud tak ada hijrah yang dimaksudkan Nabi ialah meninggalkan satu tempat ke satu tempat itu yang hukumnya wajib, iaitu daripada kota Mekah ke kota Madinah itu tak ada lagi dah. Yang tinggal ialah jihad dan niat. Maka pada keadaan seseorang yang berniat untuk melakukan sesuatu perubahan daripada tak baik kepada baik, daripada baik kepada lebih baik, maka niat ini juga dinamakan hijrah. Begitu juga dengan Nabi SAW menyatakan al-muhajirun man hajara ma naha anhu. Orang yang berhijrah itu ialah orang yang kat sini ada perkataan hajara. Nak ertikan apa? Iaitu orang yang berhijrah daripada perkara yang ditegah padanya. Jadi hijrah di situ nak bagi makna apa? Tinggal, ubah. Maka di situ lebih tepatnya hajara itu meninggalkan. Al-muhajir, orang yang berhijrah itu ialah orang yang meninggalkan perkara yang dilarang atasnya. Manaha anhu. Begitu juga dengan satu hadis lagi Nabi menyebutkan al-muhajirun man hajaral khataya waz-zunub. Man hajaral khataya waz-zunub, iaitu pada orang-orang yang berhijrah itu ialah orang yang kat sini kita nak sebut apa pula? Tinggalkah? Ubahkah? Yang sini lebih tepatnya pada mengubah pula. Mengubah keburukan dan dosa-dosa. Ubah hak yang buruk, ubah hak dosa. Supaya apa? Supaya keadaan orang-orang yang membiarkan keadaan dirinya dalam keadaan kesalahan, membiarkan keadaan dirinya dalam dosa-dosa, maka dia akan terus dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesan daripada orang yang tidak berhijrah ini, kesannya besar. Hijrah yang kita maknakan di sini ialah hijrah berubah, hijrah meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, berhijrah daripada sesuatu yang tidak baik kepada yang baik dan yang baik kepada yang lebih baik. Namun tuan-tuan yang saya kasihi sekalian, perubahan itu sememangnya boleh berlaku dalam banyak sudut. Namun bila disebut dalam sudut agama ini, maka yang paling jadi asas iaitu benda agama boleh dilihat daripada segi zahir dan dari segi batin. Oleh itu bila berubah, ada yang berubah dari sudut zahir, ada yang berubah dari sudut batin. Nak ubah salah satu ke nak ubah dua-dua? Kena ubah tak apa, pilih sama ada nak ubah zahir ke nak ubah batin, ataupun kena dua-dua sekali. Jawapannya salah satu ke dua-dua? Allahuakbar. Tuan-tuan tak beri reaksi, takut juga saya ni. Sekali lagi saya tanya, bila perubahan, bila sebut agama ni ada zahir,
ada batin. Jadi ada banyaklah benda nak kena ubah. Jadi bila nak ubah zahir sajakah, nak ubah batin sajakah, kena pilih salah satu, ataupun nak ubah dua-dua. Kena ubah dua-dua sekali lah tuan. Dua-dua kena ubah. Kenapa saya sebutkan perkara ini? Disebabkan ada tak yang berubah pada keadaan memilih salah satu. Dia pilih salah satu. Yang paling banyaknya ubah zahir je. Zahir je dia ubah. Batinnya tidak berubah. Dahulu contoh tak tutup aurat, lepas tu dia tutup aurat pakai tudung. Okeylah, baguslah. Dah paling kurang dah berubah lah dari sudut syariatnya dah ada dah. Syariatnya dah ada dah. Tapi sampai satu keadaan elok pula dia isytihar buka tudung semula. Macam mana boleh jadi begitu? Maka keadaan perubahan itu seeloknya bermulalah ia didorong. Ini sebenarnya. Maka berubah memang kena, sebab perubahan, kalau hanya perubahan tu dari sudut batin, bagaimana keadaan batin yang disebut berubah tu nak nampak? Nak nampak dari sudut batin. Dah kata berubah tu, kat mana nak nampaknya? Pasal itu ada orang-orang, batin aku semakin khusyuk, batin aku semakin makrifah. Tapi buktinya mana? Sampai semayang tidak? Ada yang tak semayang, konon makrifah, tak semayang. Ada yang semakin jauh daripada mendirikan perintah-perintah Allah. Ada pula yang semakin melihat kehinaan pada manusia lain. Dia merasakan dirinya lebih mulia, lebih pandai, lebih dekat dengan Allah berbanding manusia lain. Maka adakah ini perubahan yang dihajatkan? Maka tuan-tuan yang saya kasihi sekalian, oleh itu perkara keadaan kalau nak ubah di luar, maka bermulalah ia daripada perubahan dalaman dulu. Dia mesti didorong. Maka keadaan berubah itu ialah bermula daripada keadaan hati. Kerana itulah baginda Nabi SAW selalunya bila sebut pasal hati, ustaz-ustaz selalu sebut hadis ni, iaitu apa dia? Wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahya alqab. Ketahuilah oleh kamu bahawa di dalam jasad itu ada seketul daging, baik daging itu baiklah keseluruhan anggotamu, buruk daging itu buruklah keseluruhan anggotamu. Daging itu dinamakan hati. Itu yang selalu kita dengar lah. Tetapi kalau nak tengok hadis ni, lafaz hadis ni, ini yang paling hujung. Dia ada lafaz yang lebih awal daripada itu, panjang lagi sebenarnya. Bila bicara Nabi SAW, kalau diambil sekerat-sekerat, maka kita sukar faham. Maka bermulalah hadis yang biasa ustaz-ustaz kita sebut pasal hati ini. Dia bermula dengan innal halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa 'indahuma mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman waqa'a fi syubhat faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram karra'i yar'a hawla hima yushiku ay yarta'a fi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi maharimuh ala wa inna fil jasadi mudghah. Baru sebut hak itu. Maka bermulanya Nabi sebut innal halalu bayyinun, sesungguhnya yang halal itu jelas, wal haramu bayyinun, dan yang haram itu jelas. Oleh itu perkara yang kita nak ubah dulu ialah perkara yang halal-halal. Sudahkah perkara yang dihalalkan itu, yang sudah jelas dihalalkan, yang sudah jelas diperintahkan, sudah kita perbuat? Belum. Kalau belum, bermakna keadaan kita perlu hijrah. Perlu hijrah ke arah yang jelas. Ke arah yang jelas, yang halal, yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan perkara yang innal haramu bayyinun, dan haram itu juga jelas. Maka orang-orang yang beriman itu mesti jelas, mesti sedar
terang, jelas kepada keadaan dirinya bahawa perkara-perkara yang haram banyak dilakukannya, masih banyak pada keadaan dirinya. Jadi nak memastikan perkara-perkara itu, yang pertama kita kena ada kesedaran. Nak kena sedar lah, nak kena sedar yang kita ni ada banyak tak perkara halal, perkara yang jelas Allah perintah kita buat. Dan kemudian kita kena sedar ada tak perkara-perkara yang haram yang masih ada pada kita dan yang kita buat. Sedar. Namun nak sedar pula kena ada ilmu. Tak ada ilmu nak sedar macam mana? Tak ada pengetahuan. Jadi kamu mesti mengetahui yang mana yang halal, mengetahui yang mana yang haram. Begitu juga bila Nabi sebut wa indahuma mushtabihat. Yang halal jelas, yang haram itu jelas, tetapi di antara keduanya ada pula yang tidak jelas, dipanggil mushtabihat, yang samar. Samar ini bukan samar apa pun, iaitu tidak diketahui hukumnya sama ada halal atau haram. Tetapi Nabi sebut la ya'lamuhunna katsirun minan nas, tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Nabi kata perkara yang menjadi keraguan ini, samar ini, tak tahu antara halal dan haram, maka Nabi kata la ya'lamuhunna katsirun minan nas, tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Soalan saya, ada tak yang tahu? Nabi sebut la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Jadi ada tak yang tahu? Adalah. Maka di situ jugalah Al-Imam An-Nawawi juga memahamkan itu juga dalil pada menyandar ilmu pada ulama. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, berkenaan dengan hukum yang kita tak jelas halal haram ini, maka kita kena sandar kepada orang yang mengetahui. Kita tergolong di kalangan la ya'lamuhunna katsirun minan nas, tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Maknanya kita tu tergolong yang tak tahu. Oleh itu kena tanya dengan yang tahu. Di situ adanya ulama. Dalil ulama, la ya'lamuhunna katsirun minan nas famanittaqash syubhat faqad istabra'a lidinihi wa irdihi. Barang siapa yang meletakkan dirinya pada perkara yang syubhat, dia tak tahu halal haram, tetapi dia buat juga. Okey, kod. Main okey kod. Contoh harta luqatah. Tuan-tuan pernah dengar harta luqatah? Apa itu harta luqatah? Luqat, harta jumpa. Harta luqat, harta yang dijumpai. Macam mana ramai orang kita hari ini jumpa barang, dia menguruskan harta jumpa tu. Ada yang kalau peringkat budak-budak lagi teruk lah. Jumpa, oh alhamdulillah, rezeki. Jumpa barang jumpa lah. Aku dulu yang jumpa, aku punya lah. Bolehkah memiliki harta luqatah? Ada pula yang menguruskan harta luqatah. Dia yang ambil tanggungjawab mengurus. Dia ambil harta tu tanpa dia pergi, sebab harta luqatah ada cara untuk menguruskannya. Jadi ada yang terus-terus, ada yang ambil guna pun ada. Ambil guna dulu, pinjam. Pinjam dulu, nanti ganti balik. Ada yang begitu pula. Jadi keadaan banyak tak lagi perkara-perkara yang sebenarnya kita tak jelas dari sudut hukum hakam. Bila tak jelas, jangan buat dulu. Tak jelas, jangan buat dulu. Maka ini juga adalah perubahan yang perlu kita buat pada keadaan hati itu sebenarnya. Kerana pada keadaan hati itulah yang sepatutnya diberi jelas. Hati ni, apabila sesuatu perkara itu sudah dinyatakan halal, maka keadaan hati itu yang sebenarnya jelas. Jelas perkara itu halal. Bukan mata saja yang memandang ianya jelas, tetapi yang dikata jelas itu keadaan hati. Iaitu pada keadaan hati itu jelas perkara itu haram,
dan hatinya kuat berpegang kepada perkara yang halal, maka hatinya terikat kepada perkara yang halal. Jadi orang-orang yang sudah hatinya terikat kepada perkara yang halal, walhal contoh, ramai tak orang tahu perkara-perkara yang halal? Banyak, tapi ramai tak yang tak mengerjakannya? Ramai je hatinya. Hatinya tidak berkenan kepada perkara yang halal, berkenan pula pada perkara yang haram. Harta yang halal memanglah bila tengok Allah harta halal, tapi susah nak cari ni, payah. Tengok pula harta haram, senang cari, cara dia senang. Maka keadaan hati itu, yang mana keadaan haram itu jelas, sehingga keadaan hatinya pula jelas terikut ataupun terpengaruh, terikat ia dengan perkara yang haram. Maka ini disebabkan apa tuan? Keadaan hati yang sudah tidak mampu menilai antara hak dan batil. Maka keadaan itulah membuatkan hati ini mesti dijadikan semula sebagai penilai. Hatilah alat untuk menilai, hatilah alat untuk merasa. Tapi orang Melayu kita pula sebut ikut rasa binasa, ikut hati mati pula. Habis nak ikut apa? Kan? Maka keadaan mengikut hati yang mati itu ialah keadaan hati. Kalau ikut hati mati, ikut hati yang kotor, ikut hati yang rosak, ikut hati yang mati ya. Namun kalau mengikut hati yang bersih, maka inilah keadaan yang menjayakan orang-orang yang beriman. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di suatu hari kelak tidak ada gunanya harta benda dan anak pinak kamu kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang salim, yang tenang, yang selamat, yang bersih. Maka tuan-tuan yang saya kasihi sekalian, oleh itu keadaan hati kalau sudah dibersihkan, keadaan hati kalau sudah diubah, keadaan hati kalau sudah ditinggalkan perkara-perkara yang memberi kesakitan pada hati, yang memberi kekotoran pada hati, iaitu antaranya ialah perkara-perkara mazmumah, sifat-sifat mazmumah yang memberi kerosakan bagi hati. Antaranya sifat ghadab, pemarah. Ada pula di situ syarhut ta'am, belajar dah 10 sifat mahmudah, 10 sifat mazmumah. Ni basic akhlak. Ni basic pada tasawuf juga, tazkiyatun nafs, pembersihan kepada diri. Jadi bila nak sebut berubah ini, maka berubah itu sepatutnya ialah menjadi pembersih. Perubahan itu adalah suatu pembersihan. Bersih di mana? Pembersihan kepada diri kita. Maka keadaan diri itu mana yang nak dibersihkan? Maka keadaan diri yang patut dibersihkan ialah keadaan hati. Tuan-tuan yang saya kasihi sekalian, guru saya memang ada sebut berkaitan dengan apabila dia memahamkan daripada sebanyaknya ayat-ayat Al-Quran dan hadis pada menyatakan tentang keadaan diri. Maka dulu kami pun belajar, dia pun sebut beginilah. Diri itu ada yang mendirikannya. Jika tidak adalah yang mendirikan diri itu, maka tidak berdirilah diri itu. Itu bahasa kita lama lah. Tapi itu bunga je, belum isi. Diri itu ada yang mendirikannya. Jika tidak adalah yang mendirikan diri itu, maka tidak berdirilah diri itu. Betul tak? Betul lah. Tapi kalau berhenti di situ, apa yang mendirikan diri? Tak habis lah. Maka saya sebut tuan-tuan ikut boleh. Macam ni lah guru saya ngajar. Saya sebut tuan-tuan ikut, diri itu ada yang mendirikannya. Jika tidak adalah yang mendirikan diri itu, kuatlah sikit, maka
tidak berdirilah diri itu. Diri itu ada 5 pendirinya. Yang pertama, roh. Sebut. Yang pertama, roh. Yang kedua, jasad. Yang ketiga, akal. Yang keempat, hati. Yang kelima, nafsu. Namun guru kami kata disebutlah nombor 1 tu roh, nombor 2 jasad, bukanlah menyatakan mana satu yang jadi dulu tu. Ini nak senang sebut je. Nah, maka bila sebut roh, jasad, akal, hati dan nafsu. Sekali lagi, diri itu ada yang mendirikannya. Jika tidak adalah yang mendirikan diri itu, maka tidak berdirilah diri itu. Diri itu ada 5 pendirinya. Yang pertama, roh. Yang kedua, jasad. Yang ketiga, akal. Yang keempat, hati. Yang kelima, nafsu. Yang mendirikan diri itu ada berapa tuan? Bagus. Yang pertama, roh. Yang kedua, jasad. Yang ketiga, akal. Yang keempat, hati. Yang kelima, nafsu. Begitulah cara guru kami mengajar. Dia nak tekan satu poin penting, 2 kali dia suruh kami ikut bersama dia. Kali ketiga, fill in the blank. Isi tempat kosong. Nah, maka sekali lagi tanya. Nah, yang mendirikan diri itu ada berapa? 5. Kenapa kena faham yang ni dulu? Namun bila ada yang kata, saya dulu belajar bukan 5 lah Ustaz, 4. Nah, saya belajar pula 3 je. Nah, maka ini ijtihad. Nah, para ulama. Maka kalau guru kami faham 5. Nah, kalau ada yang faham 4, masih ada sandaran, okey. Jangan gaduh. Ini kata tok guru hang apa kiai, tok guru aku tok syekh. Nah, lagi tinggi. Tok guru aku Habib, Syekh Habib lagi. Kan? Jadi tuan-tuan, sandaran ilmu itu memang betul dilihat kepada guru, dilihat kepada ulama yang disandarkan. Namun kita juga tidaklah disuruh membeza-bezakan para ulama. Yang beza ialah pada keadaan kalau ulama itu menyatakan sesuatu pandangan, dalilnya tu yang kita nak tengok. Nah, kalau ia jelas, dalilnya jelas, maka boleh dipegang. Nah, walaupun kadang-kadang memanglah kalau kita nak, ini fatwa mana, ini pandangan mana, ini pandangan Syekh Qardawi, pandangan yang kami ambil Syafi'i dengan Qardawi lagi tinggi Syafi'i. Ya betul. Nah, kalau itulah menjadi alasan walhal ijtihad fiqh tak gitu. Nah, tak hanya melihat orang, tetapi melihat kepada dalil. Bagaimana mereka mengistinbat dalil, istinbat dalil. Jadi tuan-tuan yang saya kasihi sekalian, kerana itulah sekarang, dulu orang tak keliru sebabnya mudah nak ngajar pun Syafi'i dia. Hari ini dah macam-macam, FYP lah, TikTok lah. Nah, ustaz-ustaz pun kadang-kadang menyatakan suatu pandangan tapi tak sebut sandaran ulama mana. Jadi orang keliru. Namun kami di Selangor, kalau dalam khutbah tu jelas dah. Dalam khutbah hujung-hujung kata, kami ikut apa? Kalau fiqh ikut mazhab Syafi'i, ikut mazhab Syafi'i. Tetapi tidak menolak. Kat situ jelas dah. Nah, ikut mazhab Syafi'i tetapi tidak menolak 3 mazhab yang lain. Nah, sebab apa? Hari ini orang keliru dah bukan-bukan dah. Nah, keliru bukan-bukan. Baru ni pun saya ditanya kerana ustaz lain ustaz lain dia keluarkan pandangan pada menyatakan satu doa, iaitu doa yang dibaca selepas duha. Nah, maka ustaz ni kata doa duha itu haram dibaca. Kan? Walhal kita baca lama dah. Doa duha tu memang betul bukan warid dari Nabi. Nah, bukan warid dari Nabi.
Tetapi boleh tak dibaca? Boleh. Okey, satu hal. Namun apa sebab ustaz tu kata doa tu haram? Maka saya sempat bertanya dengan beliau, kenapa ustaz haramkan doa ni? Nah, dia kata apa? Kerana ayat ataupun ayat dalam doa tu, dia menyatakan bahawa ayat di situ kurang hajar, iaitu memerintah Allah. Nah, apa yang ada di bumi keluarkanlah, apa yang ada di langit turunkanlah. Adakah itu benar? Menyatakan itu suatu arahan kepada Allah, Nah, betul ke? Nah, dan saya nyatakan di mana ustaz faham bahawa di situ arahan. Tu fi'il amar. Ada fi'il amar di situ. Ya. Tuan, saya kata ustaz, cuba berikan saya doa yang tidak ada fi'il yang tak ada fi'il amar. Fi'il amar semuanya ada. Maknanya fi'il amar perintah. Namun jangan dipahamkan juga fi'il amar itu hanya bermakna perintah. Kalau dimasuk di dalam doa permohonan, maka di sini adanya balarahnya, iaitu kepada menyatakan ianya bukan perintah, ianya permohonan, mohon. Nah, bukan perintah. Nah, kalau itulah yang kita faham, memanglah perintah. Tapi bila saya kata gitu, dia masih lagi nak menegakkan hujah dia. Maka hujungnya saya kata, baik ustaz, ada tak ulama yang memahamkan begitu seperti mana yang ustaz faham? Yang ustaz faham ni ustaz sandang dengan ulama mana? Ada ulama mana yang duk sebut dia jam dah kat situ. Dia jam. Kerana itulah tuan-tuan yang saya kasih sekalian. Nah, maka baik kami pun, para asatizah pun, walaupun kami ni belajar sekalipun, kami bukan ulama juga, tetap juga bersandar kepada para ulama. Apakan lagi yang bukan ustaz? Apakan lagi bukan ustaz? Lebih perlu berhati-hati. Jadi tuan-tuan yang saya kasih sekalian, banyak lagi perkara-perkara yang agak mengelirukan. Namun tuan-tuan yang saya kasihi sekalian, itu semua terbit juga berkenaan dengan keadaan hati. Kadang-kadang bila kita tegur, bukanlah kita tegur dengan bahasa yang teruk pun, bukan kita memalukan dia pun, kita tegur pun di belakang keadaannya bermuzakarah, tapi keadaan hati itu yang tidak mau menerima. Maka keadaan hati yang ego, hati yang merasa bahawa keadaan dirinya lebih berilmu daripada orang lain, keadaan dirinya yang tidak merasa salah, hanya merasa dirinya betul saja. Ini semua perkara yang perlu diubah, tuan. Kadang-kala memang ada perselisihan pandangan. Tetapi kalau macam saya, guru saya ajar, selagi mana perkara itu ada khilaf di antara ulama, maka kita berlapang dada. Okey, tak payah debat. Tak payah debat. Yang masalahnya tak ada sandaran daripada ulama. Ulama pun tak khilaf perkara ini pun. Jadi yang ini yang perlu kita bersihkan ataupun berbetulkan. Jadi tuan-tuan yang saya kasihi sekalian, pukul berapa dah? 8.36. Okey. Jadi tuan-tuan yang saya kasihi sekalian, maka berbalik kepada keadaan diri yang disebut oleh guru kami tadi, iaitu kepada yang pertama roh, yang kedua jasad, yang ketiga akal, yang keempat hati, dan yang kelima nafsu. Maka pernah dengar tak tuan-tuan, bila ada yang nyebut kenal diri, iaitu ma'rifatun nafs, kenal diri. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah di dalam kitabnya Minhajul Abidin pada menyatakan ma'rifah, kenal itu ialah pada 4 perkara. Ma'rifatullah, kenal kamu kepada Allah. Ma'rifatun nafs, kenal kamu kepada diri. Ma'rifatud dunia, kenal kamu kepada dunia, hakikat dunia. Dan ma'rifatul akhirah, kenallah kamu kepada akhirat. Ni poin saja. Lepas tu kena carilah ilmunya. Carilah ilmu nak kenal Allah macam mana. Nah, jadi tuan-tuan yang saya kasihi sekalian,
Maka keadaan mengetahui, kenal diri. Maka kenal diri itu diri mana yang nak kenal? Maka keadaan kenal diri itulah guru kami kata 5 perkara ni. Kenal keadaan ruh kamu. Hal ruh ni memanglah Nabi pun Allah pesan apabila ditanya kepada kamu tentang ruh, maka katakanlah ruh itu urusan Tuhanmu. Ruh itu urusan Tuhanmu. Namun pada keadaan ruh itu difahami juga, ianya adalah sumber kepada perasaan. Sumber rasa, perasaan. Kerana itulah keadaan apabila Al-Imam At-Tabari pada menafsirkan ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiya al-qalb, maka dikatakanlah keadaan hati itu. Hati itulah yang sebenarnya yang memberikan signal kepada roh, antaranya dalam bentuk perasaan. Hatilah yang memberikan isyarat kepada jasad dalam bentuk perbuatan. Hatilah yang memberikan isyarat kepada akal dalam bentuk pemikiran. Hatilah yang memberikan isyarat kepada nafsu dalam bentuk keinginan. Maka kalau faham begini, bila nak ubah, maka kita nak ubah keadaan apa? Contoh keadaan perasaan kita yang mazmum, perasaan kita yang buruk, maka yang nak kena ubah mana? Kadang-kadang bab rasa ni yang kita ubah ialah pendorong kepada rasa tu. Contoh rasa kasih, rasa sayang, maka rasa sayang kita pun macam-macam, letak syarat. Kalau dia buat begini-gini, aku sayang. Kalau tak sayang. Maka keadaan itu hanya berubah pada jangka masa pendek saja. Namun perubahan itu perlu datang sebenarnya dari hati. Hati itu yang perlu dibersihkan terlebih dahulu, kemudian dia akan menimbulkan rasa yang baik. Kemudian hatilah yang memberikan isyarat kepada jasad dalam bentuk perbuatan. Jadi kalau buruk-buruk perbuatan itu, yang mana yang patut juga kita bersihkan terlebih dahulu? Keadaan hati juga. Kalau nak ubah sembahyang kita yang tak khusyuk kepada lebih khusyuk, maka yang nak ubah di mana? Hati lah. Keadaan yang Nabi sebut keadaan hati itu ihsan. Sehingga kan bila ditanya oleh Jibril berkenaan dengan Islam, maka Nabi sebut tentang rukun Islam. Bila ditanya berkenaan dengan iman, maka Nabi sebut tentang rukun iman. Tetapi bila ditanya tentang ihsan, Nabi kata an ta'budallah ka'annaka tarah. Maka di sini Nabi menyatakan berkenaan dengan ibadah. Namun yang disebut di dalam rukun Islam, ada mengecap 2 kalimah syahadah, ada sembahyang, ada puasa, ada zakat, ada haji. Itu bukan ibadah ke? Ya. Itu adalah amal, iaitu punca menjadi punca jadi ibadah. Maknanya ada tak orang yang beramal tetapi amalnya tidak bernilai ibadah di sisi Allah? Inilah yang ramai yang perlu sedar. Kita risau, kita sudah diujubkan, kita sudah diperdaya oleh syaitan dengan sifat ujub kita, iaitu pada merasakan bahawa diri kita sudah beribadah dengan hanya menilai amal saja. Amal saja yang kita nilai. Walhal kita pun tahu amal tu, contohnya sembahyang. Kita pun tahu kita punya sembahyang tu riak. Sembahyang kita menunjuk-nunjuk. Habis tak ijrah ke? Tak nak ubah ke benda ni? Tak ubah, tuan-tuan, puan-puan akan menyesal. Amalan yang ada riak, maka itu amalan yang akan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka keadaan hati, tuan-tuan, sememangnya itulah yang menjadi ukuran. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa malikum. Ada riwayat mengatakan malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat keadaan luaran kamu. Tapi sebenarnya bukan tak lihat luaran,
tidak melihat semata-mata luaran kamu, tidak melihat semata-mata pada harta kamu, pangkat kamu, darjat kamu. Tapi bila faham yang lain, contoh bila kita tegur perempuan-perempuan yang tak tutup aurat, dia boleh pakai hadis ni juga. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat luaran. Nah, kan salah fahaman tu. Nah, hak luaran tu pun kena ada nilaiannya, iaitu ada nilaian syariat di situ. Nah, maka hak syariat. Namun pada syariat ditegakkan. Ada pula pertikai. Kalau pakai tudung pun tak ikhlas, buat apa? Allah. Kalau semayang tapi tak ikhlas pun buat apa? Nah, maka keadaan inilah perlu dipaham pula kepada mendirikan ibadah. Guru kami kata mendirikan ibadah ialah mendirikan agama. Mendirikan ibadah itu ialah mendirikan agama, dan agama itu berdiri atas tiga perkara: iman, Islam, ihsan. Nak memahamkan tentang iman, belajarlah ilmu akidah, ilmu yang juga dinamakan fiqhul akbar, ilmu yang juga dinamakan usuluddin, ilmu yang juga dinamakan, kalau di Indonesia panggil ilmu sifat 20. Nah, ilmu sifat 20. Maka belajarlah ilmu ini untuk mengetahui tentang iman. Yang kedua, pada ilmunya nak belajar tentang Islam, ilmu fiqh. Nak memahami tentang ihsan, belajarlah kamu tentang ilmu tasawuf. InsyaAllah tuan-tuan doakan, saya sedang dalam penulisan, menulis. Nah, selalu orang kenal 10 saja sifat mahmudah, sifat mazmumah. Kali ini saya bubuh 50 sifat mahmudah, 50 sifat mazmumah. Nah, dengan bahasa yang lebih santai, supaya dalam keadaan kita nak berhijrah, maka hijrah itu ialah bermulalah seseorang itu dengan tazkiyatun nafs, membersihkan keadaan diri dia. Dengan apa? Dengan meninggalkan yang mazmum dan melakukan ataupun menghiasi keadaan dirinya dengan yang mahmud, yang terpuji. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesempatan kepada kita untuk kesekian kalinya nanti boleh bertemu lagi. Nah, mudah-mudahan insya-Allah. Sekali lagi, my name is Johani, but don't call me Hani. Nah, just only one can call me Hani, she's my wife. Oleh itu insya-Allah tuan-tuan yang saya kasihi sekalian, atas nama maka berbanggalah ataupun berbahagialah kamu dengan nama yang telah diberi oleh mak dan ayah kamu. Itulah juga nama yang akan dipanggil di mahsyar kelak. Maka kalau nama dah elok, namanya ada makna yang elok, janganlah diubah lagi nama tu. Dah elok nama Fatimah dipanggil Fatty. Nama Daud dipanggil Dad, matilah. Daud panggil Dad. Ataupun bila nama Barakatullah, masya-Allah, nama Barakatullah, panggil apa? Bob. Pasal apa panggil Bob? Gemuk. Dipanggilnya Bob. Orang panggil Bob, kita reda lah tu. Reda pula. Maka begitulah keadaannya. Itu baru sikit baru tang nama. Perkara lagi perkara-perkara yang lebih besar yang perlu kita pertahankan. Yang perlu kita pertahankan. Maka berhijrah itu ialah ubah, dan selepas ubah apa nak buat? Pertahan. Dah ubah, kena bertahan supaya tak berubah lah. Tak berubah lah, dah elok dah ubah. Jadi tak bertahan, nanti takut kembali semula. Tak berubah balik. Maka begitulah keadaannya, berubah, bertahan, dan terus istiqamah. Ahabbul a'mal ilallah adwamuha. Amalan yang dicintai oleh Allah ialah yang sentiasa. Wa in qalla, walaupun sedikit. Insyaallah. Qul qauli hadza wa astaghfirullah. Apa yang baik datang dari Allah, apa yang kurang baik datang dari kelemahan diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Astagfirullahalazim.